Hai, Assalamualaikum. Saya Zaidan bin Atan. Hari ni saya nak kongsi sikit lah pengalaman saya berkenaan penyakit GERD and gastrik. Siapa kat sini sahabat-sahabat yang pernah ada pengalaman yang ada penyakit GERD dan gastrik, terutamanya gastrik lah. Kalau ke gastrik ni kita selalu dengar kawan-kawan kita yang yang lambat makan tu dia rasa perut pedih ulu hati. Okey, saya ni sekarang ni sebenarnya tengah mengalami ni. Dalam keadaan saya buat video ni, dia datang, dia punya rasa berdebar dia tahu. Saya mula kena penyakit ni pada tahun 2013, 2014. Tapi masa tu saya tak tahu simptom apa yang datang pada diri saya ni kan. Saya tak tahu dah tu sakit apa. Sebab simptom yang pertama, dia akan mengganggu pernafasan kita. Lepas tu kita rasa banyak angin, perut selalu kembung, dan tulang belikat kita ni, bahagian kiri belakang ni, dia macam menyocok tau. Kadang-kadang kita tak tahu ke, kita rasa macam kita ni aku ni ada serangan jantung ke apa ke. Jadi kita jadi panik tau. Sebab tu kita tak jadi panik tu sebab kita tak tahu kita ni dalam keadaan sakit apa. So automatik kita akan fikir lah itu adalah satu serangan jantung ke kan. Mestilah risau kan. So pada 2013, 2014 tu hari-harilah saya selalu pergi ke emergency. Malam-malam dia akan datang attack pada waktu-waktu beginilah, pukul 12.30 malam, lewat malam lah. Jadinya hari-hari dalam seminggu tu 3-4 kali tu emergency, dah rumah kedua saya lah. Jadinya bila tiba di hospital tu, doktor akan check. Kita akan beritahu lah kat doktor kan, simptom saya gini, kenapa nafas saya jadi pain, macam tak puas bernafas, dada jadi sakit ketat. Bila doktor check, doktor akan cakap, awak ni gastrik ni. Tapi kita rasa diri kita ni dah terlampau rasa sakit sangat. Macam aku ni sakit apa teruk sangat ni. Itulah antara salah satunya membawa kepada anxiety. Bila dah terlampau kerap sangat, kita terlampau overthinking, dia akan efek pada pemikiran kita lah. Daripada gastrik yang biasa, dia akan pergi ke GERD. GERD tu antara simptom yang lebih tinggi daripada gastrik dan akan membawa kepada anxiety lah. Jadinya saya pada awalnya memang saya tak tahu anxiety tu apa, GERD tu apa. Jadinya banyaklah yang saya tak tahu. Kita sakit macam ni, tapi bila pergi hospital cakap gastrik. Sampaikan satu tahap saya pergi ke perubatan tradisional. Biasalah kalau perubatan tradisional dia akan cakap saya ni kena ganggu jin lah, apalah. Kita ambil yang positif je lah kan. Jadinya benda ni pada tahun-tahun 2013 tu kita tak tahu tau, tak terdedah dengan nama-nama penyakit ni lah. Anxiety tu semua tak berapa popular sangat time tu. Tak macam sekarang kan. Sikit kita dengar orang cakap, aku ada anxiety. Akhirnya sampailah pada satu tahap tu, kuasa Allah, saya berjumpalah dengan ada sahabat-sahabat kita daripada Facebook. Saya terbaca satu artikel tu berkenaan GERD and gastrik. Okey, jadinya cerita tu kita stop dulu kat situ. Kita akan bersambung pada video akan datang. So saya kongsikan dulu berkenaan saya cerita berkenaan pengalaman saya tau. Saya ni sebab kita ni musician ni, salah satunya adalah makan tak jaga time, tidur tak cukup. Itu antara penyumbang orang kata penyumbang GERD and gastrik tu lah. Saya ni bercakap bukan atas kapasiti kepakaran tak. Saya cuma nak share pengalaman je.
Saya tak jual ubat ke apa tak. Saya semua just nak buat video, nak share dekat sahabat-sahabat semua. Tapi kita tunggulah video akan datang. So korang boleh subscribe saya punya channel ni. Selain saya channel saya ni lebih kepada saya nak share pengalaman. Okay, mungkin hari ni kita share berkenaan GERD dan gastrik. Nanti saya akan share juga berkenaan apa-apa, berkenaan muzik ke apa ke. Jadi boleh support saya. Saya Zaidan bin Atan, seorang pemain gambus, dan saya akan share berkenaan diri saya, terutamanya berkenaan sakit ke apa ke, pengalaman saya share. Okay, bye bye. Boleh bantu subscribe tau saya punya YouTube ni. Boleh subscribe, share video. Bye bye.